Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita dan channel saya. Hari ini 3 Mei 2026 Masehi bersamaan dengan 15 Zulkaadah 1447 Hijriah. Sekarang ini pukul 6.16 minit petang. Seperti biasa, video daily report kita untuk hari ini. Selepas saya buat video daily report kemarin, keluar dah, tak ingat dah. Keluar dah. Tak ada keluar ke mana. Sudah, keluar dah. Tak ingat dah lah. Keluar dah. Keluar ke? Keluar dah. Ingat, keluar. Ada keluar pergi pasar akal. Pergi atas bagai budak. Pergi atas bagai budak tu. Tu. Apa? Ni tu. Pai Shopee budak tu siapa pada pukul berapa dah? Dah pukul 3 ke pukul berapa dah? Mana tak kerja. Kau pahala dah pukul 2 gitu, 2 lebih gitu kau pukul 3 dah. Pukul berapa siapa? Tak review mai ya. Pakai banyak gitu lah. Lepas tu terus tadi tak ada. Lepas tu balik saja. Gila kau sakas sekejap. Lepas tu balik singgah dah Fikri minum air. Minum teh sekejap. Lepas tu dah mula hampir nak masuk waktu maghrib. Bila bel maghrib saya terus balik ke rumah. Malam tu ada mengajar, ada kuliah. Tak ada pergi kuliah lah. Pakai dia klik rumah kan. Makan nasi kan. Semaya iso di rumah. Lepas semaya gorik kan. Paling nanti nyadar dekat-dekat nak masuk iso tu. Terus pergi tu sudah mula on the way nak gitu. Dah mula sapa di masjid. Azan Isya. Singgah di masjid tak pergi ke surau. Surau ada kuliah. Lepas bila azan ya. Lepas isyak tak ada dah kuliah. Semaya lah. Semaya isyak lepas tu. Ada makan-makan gitu lah. Lepas tu saya pun pas selesai semaya isyak di masjid pada buah tu. Singgah terus pergi ke kedai Fikri je lah. Sampai dia buka dah pukul 9.30 dia buka. Sampailah pukul 11.50 balik ke rumah dah. Lepas tu tidur malam tadi dah pukul 1.20 pagi. Bangun pada pukul 6.42 minit pagi. Bangun mandi-mandi semaya subuh, makan sarapan. Lepas tu terus pergi ke kedai. Pada pukul 7.30 tu pergi ke kedai Fikri minum pagi. Lepas tu hari ni start hari pertama kerja lah, sambung kat rumah tu. Tempat kalai dulu, dah tahun lepas dah tu. Baru nak melah. Itulah rumah tu. Tak apa saya apa dah ni. Cuma nak ayat sambung projek dulu lah. Pak orang buat kerja Pak orang dulu. Dah ada poso, dah buat gitu dah. Hotel. Dah poso tahun lepas dah. Sebelum poso tahun lepas tu dah ada poso tu sikit. Dah ada puasa. Sebelum puasa tu sikit, lepas tu dah ada puasa. 2 bulan sebelum puasa, lepas tu dah ada puasa tu dah ada 10 hari nak raya tu berhenti. Sampailah ke pas raya tu dia sambung sikit dah. Tak ingat. Dia sambung sekejap. Lepas tu sampai atak siap comel clear belakang. Lepas tu tak ada melah. Dia tak ada modal. Tu rumah tak ada modal tinggal. Lepas tu hari ni barulah sambung pula. Hari pertama ini melah ini lah. Melah dah ada dia. Bomo siap lah kau dah. Silin tak bubuh lagi. Cuma kena melah dulu. Renda latar kan. Lepas berapa tu. Renda dengan minyak. Ia tak sebasar mozek. Untuk latar bawah tu. Lepas tu gitulah. Lepas tu siap kerja tadi dah pukul 4.10 saya terus balik lah. Sebab dia semaya asar. Rakaat akhir semaya zuhur. Rakaat akhir semaya zuhur tu sudah masuk asar, azan asar. Lepas tu terus sampai kabih. Lepas tu pas sudah salat tu kan. Bila 10 minit barulah sambung pula dengan wuduk yang sama. Sambunglah semaya asar. Barulah semaya asar pula. Lepas tu tak ada kerja ke apa duduk dengan Facebook itu balik Facebook internet itu. Pukul berapa ni? Pukul net ni. Lepas tu pukul net 10 ni mari sini. Pukul net 11 ni terus buat video daily report ni. Malam ni ada mesyuarat parti. Mesyuarat parti Islam Malaysia. InsyaAllah saya akan hadir lah sebab saya ahli tetap lah.
dipanggil ataupun bahasa sedap ya, ahli seumur hidup. Ahli tetap bayar 100 kali gula tu. InsyaAllah malam ni saya akan hadir lah. Saya ahli dia kan. Dah hadir. Untuk persiapan pilihan raya kot. Jentera latih dah tu. 143 jentera Ulu Besuk ni saja. Maknanya cawangan tu. Bila dengan semua cawangan tu kot. 143 tu. Jentera ataupun berapa cawangan tau sini. Ulu Besuk ni sebenarnya actually besar Ulu Besuk ni. Takut lebih lagi tau. Kadang-kadang awak gabung UPU kadang-kadang bersatu. Ya gabung PU pada buah UPU pada buah panjang pula dah. Tak apalah, apa-apa hal saya cerita esoklah waktu acara malam ni. Okey, sekadar itu saja. Saya selesai untuk sesi video daily report kita untuk hari ini. Assalamualaikum, jumpa lagi. Bye.